Okey, selamat datang semua. Dalam perkongsian kali ni, kita bukan setakat nak tengok kod AI tau. Lupakan tu sekejap. Sebaliknya, kita akan fikir lebih besar. Kita nak teroka macam mana nak bina ekosistem keseluruhan AI. Anggap je kita ni macam arkitek yang nak bina sebuah bandar pintar. Dari tapak kosong, bukan setakat satu bangunan je. Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya yang diperlukan untuk bina satu otak AI yang gergasi, macam betul-betul besar? Kita selalu dengar pasal GPT kan? Tapi apa yang ada kat belakang tabir tu? Spoiler alert, ia bukan sekadar beberapa baris kod, jauh sekali. Ini lebih kepada satu projek kejuruteraan mega yang perlukan data, kuasa dan perancangan yang luar biasa teliti. Okey, so inilah blueprint kita. Pelan induk untuk projek gergasi kita ni. Mula-mula, kita akan kenal dulu apa sebenarnya otak AI moden ni. Lepas tu, kita cek bahan-bahan asas dia, data dan kod. Kemudian, kita bawa masuk jentera berat, kuasa GPU. Dah ada semua tu, baru kita tengok pelan induk seni binanya, macam mana proses binaan automatik berfungsi dan akhirnya, kita akan saksikan AI ni menjadi reality. Dah sedia? Jom kita letak batu asas yang pertama. Baiklah, jom kita mulakan dengan yang paling asas. Apa sebenarnya otak AI moden ni? Semuanya berpunca daripada satu konsep yang boleh dikatakan revolutionary. Nama dia Transformer. Okey, apa yang buat Transformer ni special sangat? Macam ni, model AI yang lama, dia proses data satu-satu, berurutan. Macam kita baca buku, perkataan demi perkataan. Lambat kan? Tapi Transformer ni, dia lain macam. Dia tengok semua benda serentak. Bayangkan dia baca satu ayat penuh dan serta-merta faham konteks. Contohnya, bila ayat tu sebut Ali pergi ke kedai, dia beli roti, Transformer terus tahu dia tu merujuk kepada Ali. Keupayaan untuk faham hubungan inilah yang dipanggil self-attention. Inilah rahsia besar di sebalik kehebatan model macam GPT. Okey, sekarang kita dah faham konsep otak AI tu. Jom kita beralih ke bahan mentah pula. Nak bina apa-apa pun mesti perlukan fondasi yang kukuh kan? Macam nak bina bandar, perlukan simen, besi, semua tu. Dalam dunia AI, fondasi kita ialah dua benda, data dan kod. Dan bila kita cakap pasal data, kita tak cakap sikit-sikit tau. Tengok nombor ni. 5 trilion token. Untuk latih model macam GPT-4, sebanyak tu data yang dimakan. Satu token tu lebih kurang macam satu perkataan lah. Nak bagi anda gambaran, 5 trilion token ni ibarat macam anda baca semua buku dalam perpustakaan terbesar di dunia, semua artikel Wikipedia, semua laman web dan anda ulang baca benda tu berkali-kali. Gila kan? Jadi ingat ni, data adalah faktor nombor satu yang menentukan sepintar mana AI tu boleh jadi. Tapi, ada 5 trilion data pun tak guna kalau data tu kotor. Kuantiti saja tak cukup, kualiti tu paling penting. Fikir macam ni, garbage in, garbage out. Kalau kita suap AI kita dengan data yang salah, berat sebelah atau tak relevan, itulah data kotor. Model tu akan mula merapu. Dia akan berhalusinasi, reka-reka fakta, bagi jawapan yang tak betul. Tapi, kalau kita bagi dia data bersih yang dah ditapis elok-elok, barulah model tu jadi pintar, tepat dan yang paling penting, boleh kita percaya. Sekarang, mari kita cek toolbox pembangun AI. Setiap pekerja binaan, kita perlukan alatan kan? Okey, yang pertama, Python. Ini bahasa universal kat tapak bina kita, tulang belakang semua benda. Lepas tu, kita ada TensorFlow dan PyTorch. Ini macam jentera berat, kerangka untuk kita bina modal deep learning. Kemudian, ada Hugging Face. Ini best. Dia macam kedai hardware yang jual komponen plug and play. Dah siap pasang, lajukan kerja. Dan akhir sekali, OpenCV. Ini pakar untuk apa-apa yang visual, macam pasang CCTV untuk bandar AI kita. Okey, bahan asas dah ada, alatan pun dah sedia. Tapi, macam mana kita nak proses 5 trilion token data tu? Dengan apa? Di sinilah kita bawa masuk jentera yang paling berat, GPU ataupun unit pemprosesan grafik. Fikirkan GPU ni sebagai enjin gergasi yang gerakkan seluruh tapak pembinaan ni. Tanpa kuasa dia yang ekstrim, projek kita ni confirm tergendala. Dan tengoklah betapa gilanya keperluan kuasa tu. Ia bukan sekadar naik sikit-sikit tau. Dia meningkat secara eksponen. Untuk model yang kecil sikit, 1 bilion parameter, mungkin kita perlukan dalam 16 biji GPU A100. Okeylah. Tapi bila kita nak bina model 70 bilion parameter, kita perlukan lebih 500 unit.
Dan bila kita cakap pasal skala GPT-4, kita dah tak kira ratus dah. Kita cakap pasal ribuan GPU H100 atau TPU, chip khas Google tu, yang kena jalan serentak tanpa henti selama berbulan-bulan. Kos dia, jangan tanyalah. Baiklah, bahan mentah dah ada, jentera berat pun dah siap sedia. Sekarang, masa untuk kita buka dan teliti pelan induk tu sendiri. Blueprint sebenar, reka bentuk seni bina yang menentukan macam mana otak transformer ni berfungsi. Dalam blueprint transformer ni, ada beberapa komponen utama yang kena ada. Pertama, self-attention, yang kita dah sebut tadi. Anggaplah ini sebagai jantung kepada keseluruhan sistem. Lepas tu ada feed-forward layers. Ini macam sistem saraf yang memproses semua maklumat. Ketiga, positional encoding. Ini penting sebab ia bagi tahu model tentang susunan data, contohnya perkataan mana yang datang dulu, mana yang kemudian. Tanpa ni, ayat jadi tunggang langgang. Akhir sekali ada blok encoder dan decoder. Encoder ni untuk faham input, decoder pula untuk hasilkan output. Semua komponen ni, dia tak duduk satu lapis je. Dia disusun berlapis-lapis, beratus-ratus lapisan, mencipta satu rangkaian yang sangat kompleks macam otak kita juga. Okey, pelan induk dah ada. Jom kita mula bina. Tapi, lupakan imej pekerja binaan berpeluh-peluh semua tu. Proses pembinaan AI ni adalah automatik sepenuhnya. Bayangkan satu barisan pemasangan kilang yang super canggih yang berjalan sendiri tanpa henti 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Aliran kerja automatik ni kita panggil training pipeline. Mula-mula, sistem akan kumpul dan bersihkan data secara automatik. Lepas tu, proses latihan yang maha berat tu diagihkan kepada semua GPU yang ada. Ratusan, malah ribuan. Dan ada satu benda yang sangat bijak kat sini. Sistem ni akan sentiasa buat checkpoint. Maknanya dia akan simpan progres latihan secara berkala. Kenapa? Bayangkan proses ni makan masa berbulan-bulan. Tiba-tiba satu GPU rosak. Takkan nak mula dari kosong balik kan? Dengan checkpoint ni, proses boleh je sambung dari simpanan terakhir. Jimat masa, jimat duit. Dan selepas berbulan-bulan proses latihan, selepas triliunan data diproses, selepas semua perancangan yang teliti, akhirnya kita dapat lihat hasilnya. Bandar AI kita dah siap dibina. Lampu-lampu dah menyala, sistem dah berfungsi dan otak AI ni dah sedia untuk berhubung dengan dunia luar. Jadi, apa pengajaran paling besar daripada semua ni? Inilah dia. Membina AI moden yang betul-betul power, ia bukan lagi pasal pandai tulis kod. Sesiapa pun boleh belajar kod. Tapi ini adalah tentang keupayaan untuk membina dan mengurus satu ekosistem yang lengkap, yang sangat besar dan sangat kompleks. Kalau kita nak ringkaskan, inilah 5 tiang seri utama yang menampung bandar AI kita. Pertama, data skala besar. Ini tanah dan asasnya. Kedua, GPU berkuasa tinggi. Ini semua jentera berat kita. Ketiga, rangka kerja deep learning. Ini alatan dan tenaga kerja. Keempat, pipeline latihan automatik. Ini pula proses pembinaan yang efisien. Dan yang kelima, yang menyatukan semua ni, integrasi cloud. Infrastruktur yang membolehkan semua ni berfungsi pada skala global. Ini membawa kita kepada soalan terakhir. Soalan untuk anda. Sekarang anda dah nampak blueprint dan segala kemungkinan yang ada dengan teknologi sehebat ni. Potensinya memang tak terhad. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu cabaran untuk difikirkan. Kalaulah anda ada kuasa dan sumber untuk bina satu AI khas untuk Malaysia, apakah masalah besar pertama yang anda nak ia selesaikan? Fikir-fikirkanlah. Sebab masa depan yang kita bincangkan ni mungkin jauh lebih dekat daripada yang kita semua sangka.